Kita ni bila kita hidup dalam hidup kita ini, sementara kita nak nunggu mati ni, sementara kita nak habis umur kita atas dunia ni, jangan kita senang rasa puas hati sangat dengan kehidupan kita yang sekarang ini, yang berada di atas dunia ini. Jangan kita puas hati. Maksudnya jangan selesa dengan kehidupan kita. Kalau boleh biar hidup kita ini kita rasa tamak. Tamak dengan apa? Bukan tamak untuk mengejar dunia, bukan tamak untuk mengejar harta. Itu memang sifat yang tercela. Tetapi kalau boleh biar hidup kita ini kita tamak untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan di atas dunia ini. Biar hidup kita biar begitu. Kerana orang beriman ini, kata Nabi SAW, bahawasanya sikap dan sifat orang beriman ini hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Esok mesti lebih baik daripada hari ini. Maknanya orang beriman ini tak boleh dalam kehidupan seharian dia rasa aku ni dah banyak semayang dah, aku ni dah buat baik banyak dah, puas hati dah. Tak boleh kita ada perasaan begitu. Kita kena rasa tak puas hati. Kita kena rasa ada benda lagi yang aku nak tambah, ada benda lagi aku nak buat, ada benda lagi aku nak kejar, ada amalan lagi yang aku nak amal, supaya hidup aku ini dapat diperbaik. Kedudukan aku di sisi Allah makin ditingkatkan. Maka sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita rasa puas hati dengan kehidupan kita. Jangan dengan maksud kita ini bersikap tamak untuk kita tambah lagi amal soleh kita, Alhamdulillah, kalau kita di kalangan mereka yang tak tinggal solat 5 waktu, alhamdulillah. Maka jangan kita rasa selesa, jangan kita rasa cukup dah aku ni semayang tak tinggal dah lah. Tambah lagi dengan semayang sunat, qabliyah, ba'diyah. Lepas tu tambah lagi dengan semayang duha, tambah lagi dengan semayang witir, tambah lagi dengan semayang tahajud, tambah lagi dengan semayang taubat. Biar semua itu dapat, bila kita dah berjaya menjadikan amalan, kita tambah lagi. Barulah betul menepati dengan sifat dan ciri-ciri yang Nabi SAW ceritakan, bahawasanya hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini.